Pada hari ini dalam tahun 2010, pasukan bola sepak Negeri Sembilan berjaya menjuarai kejohanan Piala FA selepas menewaskan pasukan Kedah pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Gawang Negeri Sembilan bolos seawal minit ke-27 hasil jaringan Badrul Bakhtiar. Kegembiraan Kedah tidak lama apabila M. Syafiq Rahman berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-38. Meskipun kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun keputusan seri kekal sehingga 90 minit masa perlawanan. Pengadil kemudian memberikan masa tambahan selama 30 minit yang juga tidak berjaya menghasilkan gol untuk menentukan pemenang. Situasi ini mengheret kedua-dua pasukan ke penentuan sepakan penalti. Sani Anwar Kamsani, penjaga gol Negeri Sembilan, muncul wira apabila berjaya menyelamatkan sepakan Mat Sabri Abu yang membolehkan Negeri Sembilan menang dengan kejayaan 5-4. Kemenangan ini adalah kemenangan kedua Negeri Sembilan selepas menjuarai kejohanan sama pada tahun 2003.